Assalamualaikum, kembali bersama menerusi Wadah PVRTM. Ada-ada aja. Harapan kami semoga perjalanan hidup kita terus dihiasi keindahan dan sesekali jika kepahitan menjelma, jadikannya sebagai pelonjak untuk membina ketabahan dan kekuatan. Kerana kita masih dikasihi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bakal kita bongkar dan selongkar kali ini? Saya Zaz Mizin, Zaz tidak keseorangan, bersama-sama Charles Sulaiman. Ya, Zaz Mizin Zaz. Terima kasih atas ungkapan permulaan yang cukup bermakna. Seperti biasa, kita meneruskan lagi podcast PVRTM untuk episod kali ini. Kami cukup berbesar hati di Wadah PVRTM ini kerana hari ini tetamu kita. Itulah. Saya orang Perak. Saya pun orang Ipoh. Saya Cemor. Tetamu kita ini kabarnya. Ceritanya. Orang Bidor. Sekampung lah kita. Kampung Jeram Mengkuang. Jeram Mengkuang ya. Bidor, pernah dengar? Tak pernah dengar lah Jeram Mengkuang. Tapi kita nak teroka. Insan istimewa ini kelahiran Bidor. Okey. Tak lain tak bukan Profesor Dr. Asiah Sarji, kanda kita. Selamat datang Prof. Terima kasih kerana jemput saya. Yalah, seronok benar datang kemari. Ramai aku punya orang kurung kat sini. Itu letak sangka. Seronok tengok Prof hari ni, ceria rupanya. Ceria. Nampak sihat Prof? Alhamdulillah ceria tu Masya Allah. Itulah satu nikmat yang Allah bagi bila dah tua ni. Kalau kita dapat rasa sihat, kalau kita dapat sentiasa tenang, minda yang stabil dan lapang, jelas ya. Kadang-kadang tapi saya ni banyak dah lupa dah. Bila dah mula lupa tu, dah mula banyak risau juga sebab apa kan cepat benar benda nak lupa. Itu yang rasa cemas lah juga. Jadi kena baca Al-Quran lebih kerap lagi. Dengar habuannya, kalau kita banyak baca Quran, insya-Allah dia kata kuranglah sikit amnesia tu, benda-benda yang lupa tu. Sebab dia jadi penyakit besar tu. Tapi harap-harap jangan mudah lupa kunci kereta letak di mana. Jenuh mencari, nak keluar payah nanti. Itu satu. Ada terus seluk. Jadi untuk menyediakan keadaan itu, baju untuk umur yang dah beransur tua ni, dah lama-lama ni, kena ada poket. Poket wajib lah. Jadi senang meletak kunci kereta, kunci rumah. Jadi ke mana kita pergi ada kat dalam tu. Bermakna saat ni ke kunci ada dalam baju. Kalau itu ada sekali lah, duduklah sekali semuanya. Semua ada. Serta rumahnya apa semua bilik sekali. Dia jangan cicor. Biar dalam. Takut cicor. Dia faham ke ni? Faham ke dia pun. Biarlah kena bubuh subtitle lah bawah ni. Terbawa-bawa kita nampaknya ni. Okey Prof. Ya, saya masa dulu saya perasan antara Asiah Sarji ni dengan Tun Ahmad Sarji ni ada kait mengait ke? Rupanya tidak ya. Tidak. Tapi dia memang orang tapah. Dia memang orang Taparut tu. Dia memang orang dekat apa nama dia tu, jalan ke Cameron Highland Batu Tiga. Orang Taparut lah bahasanya. Orang ni lah, bukan Taparut, orang
Tapah Persih. Jadi dia pun heran jugalah Asia. Dia kata orang pun tanya saya Asia Sarji tu adik ke kakak ke apa ke anak ke. Lain kali saya nak letak, dia kata arwahnya kata saya nak letakkan tip dalam poket saya. Bila orang tanya je aku petik benda tu. Senang. Jemur dah aku menjawabnya, dia kata. Dia pun kena benda yang sama. Jadi lepas tu kami inilah sebab dia dulu buat master dekat UKM. Jadi kami selalu dah jumpa kan. Sejak tu baik dengan isteri dia, dengan Nia. Dia kata bila isteri dia baru jumpa, bawa saya pergi berjalan ke jumpa sesiapa, dia kata ini anak saya, dia kata. Jadi maksudnya entah macam mana zaman tu nama Sarji tu orang kata orang Jawa, bukan orang Jawa. Dia orang Rawa. Saya orang Perak betul. Orang asli lah kan, orang Melayu asli. Jadi tapi nama Sarji tu orang kata ni orang Jawa ke? Tak. Dia bukan orang Jawa, saya bukan orang Jawa, tapi Sarji macam kenal berbenar pada waktu tu. Itu. Dia memang tak ada kaitan, tapi dia ada musim. Kadang-kadang ada satu musim tu nama itu banyak. Dalam satu tempat tu 2-3 orang. Macam tu ya. Betul. Itu rupanya. Itu Tetapi yang sebenar-benarnya Profesor adalah anak pasangan Sarji bin Ismail dan Hasnah binti Abdul Rahman. Hasmah binti maafkan saya. Hasmah binti Abdul Rahman. Ya. Lahirlah antara 6 beradik. 6 beradik. Saya yang kedua akhir. Berapa ramai lelaki? Berapa ramai perempuan? 1, 2, 3, 4 lelaki, 2 perempuan. Jadi yang waktu ayah meninggal tu masa adik berumur 2 tahun. Belum. Saya berumur 2 tahun, dia umur 6 bulan. Masa dia kena bunuh komunis dekat kampung apa? Kampung Coldstream dekat Jerang Kuang tu. Ini kisah pembunuhan dia kena bunuh awam. masa tu. Lebih kurang dalam 10 orang tu, dia orang ni 15 orang dia pergi masuk hutan. Dia orang tu mungkin dulu apa nama, polis apa nama orang tu zaman dulu, SC tu. Dia mau pergi masuk hutan, rusa. Tak ada rusanya, dapatnya demo yang kena apa, dia orang ni pula kena hendap secara short range lah, dalam jarak yang dekat. Mereka ini di ambush. Ramai meninggal pada waktu yang sama. Jadi that was when my brother was 6 months, I was about 2 years old. Bermakna 2 tahun tak apa kenal lagi kot dia. 2 tahun lebih tu teringat lagi lah macam mana dia bawa saya masuk dalam bakul, naik apa dalam bakul besar tu, nak letak belakang basikal, bawa ni. Masih teringat jugalah. Dia wajah dia tak berapa nak ingat sangat. Ada certain event yang menarik perhatian tu, yang lekat di hati sampai sekarang. Tapi setelah itu kita kenali dia melalui abang, tanya dia siapa dia. Dan kadang saya heran juga mengapa saya menjadi saya. Menjadi saya, siapa saya menjadi saya. Okey, saya ni I love music. Suka sangat music. Suka sangat menyanyi. Suka bercakap, suka anything arts, anything painting, anything arts. Suka segala benda yang macam tu, dan suka orang. Suka jumpa orang, suka bercakap dengan orang, apa semuanya tu. Things like that. Dan kerana nak tanya siapa diri kita, kita tanya siapa keturunan kita. Dari situ yang saya tahu bahawa ayah saya tu memang jenis rupa itu. Nama Asia tu dapat daripada biduanita pujaan dia, Nona Asia. Ya. Okay. Apabila ada pertunjukan ke apa-apa dekat Teluk Ensin tu, kamu dulu panggil Teluk Ensin kan, panggil bekerja lah, dia pergi tengok orang dia menyanyi ke, kalau ada teater ke, play ke, dia pergi. Dekat Jam Tinggi itulah. Memang dia minat betul-betul.
Jadi kata datang dari mana lah? Kata my brother seorang yang atas Abdullah dan saya. Memang minat teater, memang kami berlakon bersama daripada kecil lagi dah kami dah berlakon dekat pentas apa semua dekat kampung tu. Rupanya memang dah ada keturunan orang itu. Daripada arwah ayahnya. Ayah tu dah memang minat benda-benda macam tu. At the same time, dia juga pandai mengaji. Mengaji Quran, pandai mengimamkan orang, segala benda lah. Jadi bakat tu datang dari situ. Yang mungkin dari segi orang kata macam mana saya fokus kerja tu mungkin datang daripada mak. Jadi mak tu kalau buat kerja memang dia fokus, dia memang berikhtiar, tak ada benda yang tak boleh jadi, mesti jadi. Itu juga adalah daripada maknya. Tak ada benda yang tak boleh dibuat, mesti boleh dibuat. Jadi itu yang selalu ditanam pada pelajar lah. Jadi satu, there is no such thing as no. You try and do it until you get it done and do it right. Bermakna peristiwa hitam tu ketika itu berapa usia arwah ayah anda? Suatu dibunuh 30 something kot. My mother was still young. Mak tu muda tu. Dalam antologi sajak saya yang ada, dia menang anugerah apa nama antologi terbaik Malaysia dalam tahun 1996. Antologi tu dalam anugerah buku negara. Di dalam tu the first 5 pages tu all about the character of my mom tu, karakter mak itu, yang dari awalnya semasa dia menjadi isteri kepada Sarji, saya sebut dalam tu, even angin pun tak mampu nak melukakan tangan dia, terlalu halus tangan dia, kerana ayah tu tak benarkan dia buat apa kerja pun. Dia sangat sayangkan mak saya, dia jaga mak sampai macam tu. Tetapi tup-tup bila dia tak ada dalam masa yang muda, dengan anak yang masih ramai nak jaga, bayangkan dia, tangan yang begitu lembut itu harus memikul. Ya. Ketika itu usia Prof 2 tahun, adik bongsu 6 bulan. 6 bulan. Ketiadaan ayah anda, bagaimana perjalanan hidup? Mak memang suri rumah lah. Maksud bukan suri rumah, dia masa dengan kahwin, dia suruh rumah 100%. Tapi selepas itu berubah 100%, dengan menerusi getahnya, dengan memelihara kambingnya, dengan memelihara ayamnya, dengan bercucuk tanamnya, dengan menanam jagung, pergi buat padi huma dekat bukit lah, segala benda. Maksudnya as far as she's concerned, there's nothing impossible. Memastikan anak-anak terus meneruskan perjuangan hidup. Dan dia tak tahu apa dia A, apa dia B atau C. Atau apa dia 1, 2, 3. Entah macam mana, which I'm not very happy about. Sebab ada pula kelas dewasa. Dia pergi belajar pula kat situ. Belajar kat situ, dia kenal dia A tu apa, B tu apa. Lepas dia kenal 1 tu apa maksudnya. Udahlah. 2 tu tu kenalah kumur semua ni, kena perosah. Kena perosah. Kena perosah. Dia kata mesti dapat nombor 1. Sudah. Pasal dia dah tahu. Kalau dapat B, tak dia akan marah dekat saya. Kalau dapat nombor 2, dia akan marah dekat saya. Siap kena marah. Sebab dia tak tahu apa makna dia. Kata nombor 2 dah bagus mak. Kata sebab saya tak pandai matematik. Si Saad tu pandai matematik mak. Jadi mana saya nak lawan dia? Tak boleh. 1 juga. Dia nak 1 juga. Tapi terbukti lah dapat. Ada kebinda kawan saya si Saad dengan Mat tu, si Kamarul Zaman tu lemah dalam subjek lain. Jadi aku lompat lah kena kata. Itu je apa antara kami 3 tu je lah masa sekolah rendah. Ketika itu yang sulung sekali abang kot. Abang dua abang dia dah belasan tahun lah. Dah besar jugalah. Dia mau pergi
military kan, apa nama, British Army. British ambil diorang berdua tu bawa ke Singapura jadi tentera dekat Singapura. Masa tragedi ayahanda yang ditembak tadi tu? Tak, itu dia ada lagi kat kampung masa tu. Selepas itu dia mau pergi cari lah. Maksudnya British bagi kami tanah pada waktu bila untuk sebagai pampasan. Betul. Kan. Dipindahkan rumah orang, beli rumah orang, British beli rumah orang dekat kampung tu, tuan-tuan mana-mana, tak cukup mana dekat Baruh tu. Diangkat dia demo rumah tu, letak tempat tanah baru yang British beli tu. Lepas itu apa namanya, dua adik abang tu dia mengambil kerja dengan tentera. Jadi tinggal kami berempat kat rumah tu, kakak. Bermakna jika tanpa kesedaran arwah bonda ketika itulah, Asiah Sarji tidak akan menjadi Asiah Sarji hari ini. Betul? Boleh kata ke macam tu? Boleh. Ya. Sedek kerana dah dewasa punya hal. Sebab mungkin dia lepas tangan, kemungkinan. Dan ataupun mungkin Prof masa itu rasa ayah dah tak ada. Kita tak ada. Biasa-biasa lah kot. Tak terfikir langsung. Tak ada. Tak terfikir tentang nak berjuang ke, nak dapat nombor berapa ke, tak ada. Tapi itulah masalahnya tu, sebab memang benda tu dia dah ada dalam diri tu. Pasal demo tu dulu, ayah tu dulu memang jenis yang gigih bekerja apa semua. Jadi penyakit tu dah datang pada anak-anak dia. Penyakit tu dah datang. Maksudnya terpaksa juga buat kerja, suka fokus apa semuanya tu, sebab dia orang tu dah ada jiwa itu dalam diri dia orang. Tak pernah duduk diam. Maksudnya ayah tu ikhtiar ini, buat itu, buat ini, nak mencari duit, cari buat bisnes tak jadi, dia buat kerja ini. Lepas tu susah benar kerja kapal lah dia. Kerja masih dekat situ ada kapal korek kan. Kapal korek. Kapal korek dekat dalam ruang tu. Okey, kerja kat kapal korek lah. Tu cari barang lautan, cari rotan segala mak neneknya, segala benda lah ada masa orang kampung kan. Dan kebetulan pula opah tu, mak kepada dia tu yang bangsa sangat-sangat artistik, yang bangsa kalau pergi rumah orang, dia pergi duduk dia pergi duduk atas tikar dia tu, atas tikar ni mengkuang tu, dia akan tengok saja, bilang tengok macam tu, balik rumah dia akan buat design tikar. Dia tengok orang punya tikar, balik dia buat tikar dia. Balik dia buat tikar design yang lain. Very creative. Dia sangat-sangat extremely creative. So dah realize di mana benda tu datang. Lepas tu apabila lagi satu lagi, saya fikir juga mengapa saya jadi degil. Degil? Degil. Kenal diri dia. Degil dengan perjuangan, dengan pendirian tu. Misalnya, itu yang bawa sampai masuk UKM. Degil maksudnya I have to go on and fight. I have to fight and I have to get things done the way I want it to be. How I get my degil. So tanyalah pasal tentang keturunan di mana benda tu datang. Rupanya mak saudara saya tu, Tuh Puan Halimah. Tuh Puan Halimah tu isteri kepada Tok Mak Amin yang kena buang ke Pulau Seychelles bersama dengan Tengku Abdullah apa semuanya tu dulu sebab okey. Bapa saudara Prof. Ni mak saudaranya lah, isteri. Mak saudara dah jauh benar lah kan. Jauh lah. Okey. Rupanya dia memang situ dia bantai, dia pergi pejabat orang putih tu, mak saudara tu pergi berperang dengan orang pejabat orang putih tu. Adalah keluar dalam buku sejarah tentang macam mana this lady fought with them tentang dia punya rights in the heart dia terhadap suami dia yang telah dihantar ke tu. Dia berani, disebut dalam buku tu betapa beraninya wanita ini menentang benda-benda yang macam tu. Benda-benda yang tak adil apa semuanya dia pergi tentang. Dia kata patutlah kata. Kan masa tu kita dekat Universiti Opah masih lagi muda, masih lagi hidup lagi. Jadi tanya korek cerita tu. Muncul Opah ingat lagi cerita-cerita. Ya Allah, itu waktu itu dia sihat kuat lagi. Otak dia cerdas ya. Elok benar otak dia kata. Tapi yelah dia kata demo tu orang istana
itu Tok Menteri itu punya anak ni bapak dia kan dan tu dia mau orang istana kita ni siapa lah dia kata. Tapi tahulah dia kata kisah demo tu. Macam kalau ngikutkan Kak Siah sekarang ni, boleh Kak Siah ya. Banyak ikut opah ke mak dalam maknanya dalam apa ni lah. Degi tu mak pun lagi degi. Degi juga. Dia kan Tuan Haji, dia gabungan dua yang individu yang berjiwa besar. Hasil dia. Ciptaan yang kental lah, kental, tabah. Tak takut siapa. Dia tak takut orang. Dia tak heran orang. Betul tak Prof? Allah aja takut. Okey Prof, macam tadi ceritanya abang pergi ke British Army, 2 abang tinggal berempat, kemudian meneruskan waktu persekolahan. Sekolah lah dulu kan, sekolah lah nak kena dapat nombor 1 semua. Kemudian titik permulaannya Prof waktu tu. Titik permulaan maksudnya latar belakang Prof dari bidang akademik lah. Selepas habis sekolah di Bidor lah waktu itu kan. Ya Allah, nak lalui latar belakang itu. Ya Allah. Ya Allah. Nak sampai ke sini. Perit. Apa ceritanya? Tapi rasanya tak nak lah cerita semua. Cerita benda yang patut aja lah. Okay. Yang patutnya yang mana? Dia ngenang dulu. Dia ngenang dulu yang perit tu. Ya Allah, nampak peritnya. Ya Allah. Ya benar. Mak tu susah. Tapi kita ni bangsa degil, cakap nak belajar. Suka benar belajar. Jadinya dah masuk sekolah menengah. Masuk sekolah menengah. Masuk semua acara, semua persatuan. Tak kertilah nak mikirkan bahawa setiap satu persatuan tu perlukan duit. Setiap benda tu kena baju, kena beli ni apa semuanya tu. Yang tahu nak masuk semua persatuan, nak jadi ahli jawatan kuasa, nak pegang jawatan pemimpin dalam tu, masuk bahas, masuk segala benda tu, semuanya perlukan duit kan. Perlu apa? Nak naik bas daripada Jeram Kuang tu ke Tapah, dia pergi ke Bidor dulu, naik bas, lepas tu naik satu bas lagi pergi ke Tapah. Jadi duit tambang tu banyak lah kan, banyak lah pakai duit. Tu kesian tengok mak tu kena carikan duit untuk membayar benda-benda tu. Orang lain itu, mak kata orang lain elok, lepas sekolah elok, dia mau balik rumah. Dia kata, kamu ni sampai ke senja tak tahu-tahu nak balik rumah. Apa halnya? Lepas itulah ceritanya. Jadi maksudnya, lepas itu nak belajar, mesti nak dapat markah yang terbaik. Dia mau ingat, kawan selalu ingat, yelah Asia kamu tu bijak. Aku bukan bijak, aku kata dekat dia. Aku kata kawan, aku kerja keras. Aku berusaha, aku kerja keras. Aku tak dapat benda tu kerana aku bijak. Aku tak bijak. Aku macam biasa je. Macam orang biasa je. Tapi disebabkan aku tak benda tu, aku mesti dapat benda tu. Itu je. Aku cakap kat dia. Aku cakap orang tu. Jadi aku nak jadi lebih baik daripada orang lain. Kalau orang lain baca buku teks itu, aku, walaupun aku putih, bahasa Inggeris aku tak betul, aku tak kerti bahasa Inggeris, kat rumah tak ada suara apa, dekat rumah tak ada radio, tak ada apa benda pun. Tapi kalau masuk juga perpustakaan tu, cari benda dalam bahasa orang putih, aku tak tahu macam mana aku boleh faham benda yang dalam bahasa orang putih tu. I pun tak tahu. Yang pentingnya, jawapan I mesti berbeza daripada kawan yang lain. Oh, okey. So benda macam tu. Jadi duduk perpustakaan lama. Jadi udah mak ni nak duit ekstra, nak makan lebih tu, bawa lah bungkus nasi dalam daun pisang, buat lebih 2 bungkus. Tu kerana nak ada ekstra petang kan, event kan. Atau bila nak dapat juga nombor yang teratas tu, kita kena belajar lebih. Kena belajar lebih macam mana? Badan dah balik lambat, badan dah letih. Itu macam mana nak belajar? Atau pergi minta duit kat mak kata nak duit, nak beli apa, nak beli kertas lukisan. Mak tahu kita minat lukisan, melukis. Nak beli colour. Lepas tu dia kata takkan asyik nak melukis je, sebab setiap hari minta duit. I gunakan duit itu untuk membeli ubat tak tidur.
Oh, jadi helahnya. Jadi kata nak beli alat-alat melukis. Tetapi sebenarnya untuk beli ubat supaya jangan tidur. Supaya jangan tidur. Panjang tu akhirnya. Panjang akhir. Kreatif no. Memang beli sungguh lah. Beli sungguh lah. Pergi kedai sensi. Ya Allah. Kita tak tahu apa benda tu dah ada. Iyalah. Jadi itulah yang membantu supaya sampai berjegil lah mata sampai pukul 5 pagi. Lepas tu solat kemudian baru pergi sekolah balik. Macam itulah selama untuk mendapatkan first grade tu. Bukanlah satu benda yang itu yang kata koma ialah pandai lah. Tak, aku marah dekat dia ni. Aku tak pandai tapi aku bekerja keras nak dapatkan benda tu. Pecah tak rahsia? Pecah tak rahsia yang mengatakan menggunakan ubat? Mak tahu tak sudahnya? Akhirnya bila dah kena penyakit lepas tu, I sakit teruk masa form 6. Rambut semua gugur, air mata keluar sampai tak boleh belajar masa form 6. Kesan daripada ubat tu. Jadi sampai doktor pergi tanya ni apa nama penyakit apa, pergi jumpa doktor. Doktor kata tak ada penyakit. Pergi jumpa doktor itu pun kata tak ada penyakit. Dah orang kata aku angau pula, dah cinta dengan siapa pula lah apa bendanya. Atau ada orang kata saya ni kena buat lah orang lah. Yelah, black magic. Teruk sangat masa tu. Masa kat lower 6 tu. At the same time, pada waktu itu memang I was so down. Saya sangat apa namanya tu berada di peringkat yang paling terbawah pasal emosi saya. Kerana saya terpaksa menyerahkan diri saya kepada takdir sebab duit tak ada nak meneruskan pelajaran. Dah masuk form 6. Dah cakap kat mak kata pergilah masuk dulu, masuk menjadi cikgu dulu. Dia kata tak ada mak, sekarang ni mak kerajaan dia kalau kita pandai mak dia mau bagi duit mak. Dia kata dia mau biar bagi beasiswa apa semuanya. Mak usah risau cakap kat dia. Tapi bila belajar jadinya macam tu, rupanya tak ada lah dia letakkan duit terletak apa tu kat situ. Tunggu lama lah pula barulah duit tu datang. Maksudnya kita kena kat kelas, kat sekolah tu cikgu dah minta bagi senarai buku, kena belilah, kena bayar banyak ini, banyak ini apa semua. Kita dah risau lah tengok kita je ni masih degil nak jadi orang terbaik kan. Kita dah tak ada duit. Kena beli buku tu. Duit dah tak ada. Dekat asrama, cikgu asrama minta duit juga lagi. Dah tak ada duit dah. Jadi macam mana? Akhirnya saya menyerahkan diri saya, balik kampung, bawa beg, nak berhenti sekolah. Saya jumpa dekat cikgu besar sekolah lama. Kata, cikgu minta maaf lah, saya terpaksa berhenti sekolah form 6. So dia kata, saya dah tak ada, mak bapak saya semua orang dah tak mampu nak bayar saya dah. Lepas tu cikgu kata baliklah, usah risau, pergi balik asrama balik. Dalam beberapa hari lepas tu datang seorang wartawan kot. Sebab saya waktu tu, sebelum tu saya memang prima donna lah dalam drama. Prima donna drama di sekolah menengah. Orang pentas lah. Dah memang dah Zami Ismail yang membantu kami. Inilah adik dia berlakon sekali masa tu. Zami kan bido orang jaga orang Batu 3. Simpang 3 sorry. Jadi memang dah terkenal lah dalam surat khabar. Semua surat khabar wajah kami ni terpampang dengan wajah macam ni. Tingkatan 6 dah glamour. Zaman tu kan. Jadi muka kita ni dah terkeluar lah dalam surat khabar lah, utusannya dalam mingguannya segala mak neneknya masa tu. Jadi orang dah kenal. Jadi wartawan yang berkenaan yang mempopularkan kami tu datang ke asrama, kata tanya tentang diri kita ni, tentang keadaan bla bla bla. I tak tahu apa tujuan dia. Itu rupanya cikgu besar tu kata balik ke asrama. Nanti ada orang bantu. I tak tahu rupanya dia hantarnya wartawan. Terima buah saya. Lepas itu apa daknya? Esoknya lusanya terpampang keluar gambar kita dekat surat khabar. Mengatakan Asya Sarji ni tak akan
akan berhenti sekolah tanpa sesiapa akan membantu dia. Kalau tidak ada orang membantu dia. Wah. Masa tu saya menangislah, meraung bila tengok benda tu dengan malunya. Dia kata, mengapa saya jadi peminta pengemis zaman moden. Saya tak mau jadi pengemis, saya tak nak jadi pengemis. Dan pada masa itu orang datang, surat datang, macam-macam surat datang nak membantu saya lah. Sebab surat khabar tu tadi tak ada power the media. Makna dah sampai berita tu ke pengetahuan yang semua orang dekat Melaya, dekat Malaysia sampai Sabah segala. Lepas tu macam itulah, jadi saya tak tahu nak buat apa dengan surat-surat tu. Saya ambil semua surat saya bagi kat cikgu besar. Kata pilihlah sesiapa yang you rasa sesuai yang boleh membantu saya. Macam itulah. Jadi adalah 2 orang. Dia kata kalau seorang tu bahaya. Nanti esok dia hutang, kita berhutang pula dengan dia. Nanti tergadai body. Dia kata apa? Ambil budi, tergadai body. Apa kata? Dia kata, so ambil lah orang yang 2 orang ni. Ada 2 jejaka, 2 orang berkongsi untuk membiayai saya. Yang bestnya dia refer kat cikgu tu. So cikgu yang pilihkan. Bukan saya. Okay. Jadi macam itulah. Jadi form 6 tu mostly dapat juga bantuan kerajaan. Sekarang semua ni dapat RM60 dan orang ni membantu pula RM40 sebulan. Jadi adalah cukuplah duit untuk form 6. Tetapi kesannya daripada ubat tadi tu, saya sakit punya lama. Saya sakit dalam form 6 tu. Sehingga kan guru saya sendiri pun tak yakin yang saya akan boleh masuk universiti. Berjaya. Macam mana saya tahu? Pada satu hari saya balik bercuti daripada sekolah. Cuti panjang. Ada surat sampai rumah. Sampai rumah surat tu. Adik ni orang muda. Orang tengah teenagers. Dia ingat surat boyfriend ke apa ke sampai rumah. Surat cinta. Dibukanya. Jadi mujurlah dia buka. Jadi Allah SWT itu great lah. Sangat-sangat hebat. Saya buka, rupanya surat daripada guru yang tidak recommend saya untuk diberi beasiswa sekiranya masuk universiti. Okay. Apa tadi surat mengatakan bahawa yang tidak recommend saya untuk mendapatkan beasiswa Perak di universiti untuk masuk ke universiti. Jadi dan dia kata bahawa saya ini akan gagal dalam peperiksaan nanti. Dan kedudukan saya dalam kelas ialah dalam 30/30 atau 29/30. Saya dah maafkan cikgu tu lah. Lepas itu saya marah. Saya ambil surat tu. Saya balik ke Kelantan. Kelantan, sekolah Kelantan masa tu. Saya cakap kat cikgu, saya pergi kat cikgu. Dengan air mata meleleh, dengan meraung, kata orang Perak, meraung. Saya tidak akan menangis lagi sekiranya saya tidak dapat masuk ke universiti. This is my first and the last. I'm not going to cry again, but I'm going to cry in front of you. Aku kata tadi, I'll fight kan. Ini last kali aku akan menangis. Saya akan menangis cikgu. Cikgu besar pun dah tak apa hal, dia kata. Bagaimana boleh hantar bagi saya surat ni? Udahlah, saya tak ada duit, tak cukup duit nak pergi ke Ipoh, nak pergi ke interview. Dah tahu saya gagal dalam interview dengan surat yang macam ini. Mengapa mesti surat ini macam ini dibagi kat saya untuk saya pergi buat interview? Allah tu Maha Kuasa. Adik saya buka dan tengok. Pasal apa surat dia dibuka? Adik saya yang buka, bukan saya yang buka. Kata, ini tak boleh. Macam mana tak boleh, benda dah berlaku. Minta maaf cikgu, saya terpaksa lepaskan perasaan saya bahawa saya sangat kecewa dan saya berjanji saya akan berada di UKM 1970. Bukan universiti lain, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan berada di situ tahun 1970. Tahun depan saya akan ada di situ. Percayalah. Kalau saya tak dapat
pergi ke UKM, inilah kata akhir saya akan menangis. Terbukti. Ya. 3 prinsipal pula tu. Hebat tu bila kena, bila dah marah. You work for it. Dapatlah full 3 prinsipal, 1 subsid. Zaman tu berapa orang yang kau ingat lah yang pergi sama-sama? Ada dalam ramai jugalah. Ramai Yang pakarnya masa tu, yang my best friend masa tu ialah Datin Paduka Profesor Fatimah Asyad, yang pakar pemakanan dan pertanian Universiti Putra Malaysia. So we were together. So dia masuk Universiti Malaya, saya masuk UKM. Dan ada beberapa kawan lain juga masuk. Ramai juga yang masuk, tapi kebanyakannya memilih bidang perguruan. So what I'm trying to say is that itu yang saya kerana percaya sangat. Kalau you tak, you work for it, you will get it. And doa pada Allah SWT. Sebab benda tu dah banyak kali berlaku dalam perjalanan hidup tu. Dah banyak sangat halangan-halangan tu. Itu tak termasuk apabila saya nak pergi nak ambil buat apa, nak minta beasiswa tu, kena isi borang. Kita dekat kampung kita tu piun pun tak ada. Yelah. Nak mencari orang yang tukang sokong kan, penyokong kan. Piun pun tak ada. Jadinya macam mana caranya nak dapatkan orang sokongan tu, saya pun pergilah dengan baju sekolahnya tu, pergi berjalan, pergi ke pejabat daerah. Pergi ke orang ni tak boleh. Kalau dia orang ni tak mahu saya pergi pada orang ni tak sign. Lama keluar dari pejabat daerah dengan rasa kecewa, tak ada siapa yang nak sign. Tu hujan, drama kau. Lepas tu hujan, ambil borang tu masuk dalam baju, jalan, tak ada payung, jalan bawa borang tu pergi ke stesen bas. Ke stesen bas. Lepas itu hari tu yang sebelum sebelum yang wartawan tu datang tu lah. Lepas duduk dekat stesen bas tu, nak buat apa? Nak balik rumah ke nak ke mana? Tu ada pula mak saudara kebetulan datang, ada dekat stesen bas tu. Dia kata, ya awak apa kat sini? Dia kata, saya tak tahu nak balik rumah ke tak, atau nak balik ke asrama ke tak, apa. Ni nak bawa sign, nak bawa borang ni. Dia kata, duit dah tak ada dah sekarang tuang kosong tak ada. Tapi ada rantai ni, upah bagi 1 rantai. Dah pergi kedai apa, pajak gadai. Dia pun tak nak terima. Sebab saya pakai baju sekolah. Dia kata, kamu sekolah, tak boleh gadai. Tu saya nak buat macam mana? Yung ikut saya. So bawa dengan Yung tu sekali pergi ke kedai pajak gadai tu. Itu the one and only thing that my grandma, dia ada grandma. Allah. Ada, itulah sesuatu yang dia ada. Dia bagi pada saya sebelum saya pergi. Saya gadaikan benda tu. Berapa dapat? Berapa dapat? Akhirnya dapat jugalah dalam RM50 ke RM60 ke. Gadaikan, ambil duit dulu, sepatutnya tebus kemudian lah kan. Tapi tak adalah tebus, hilang terus apa itulah. Jadi dapatlah sekejap untuk bayar duit asrama pada waktu nak tambahan duit asrama. Itu kata bila cerita benda yang sudah tu is pain. Memang jerih lah. It's very very painful. It's not that yang jadi painful tu sebab saya tak mahu mak saya tahu benda tu dan dia menderita. Jadi selalu memberikan keyakinan, I can do it, mama sorry, saya boleh buat, boleh selalu menjaga itu. Jadi itu yang kita tanggung sendiri tu. So Cha juga bermanik air mata, bermanik air mata mendengar kisah kehidupan. Waktu awalnya Prof bagaimana di sekolah, terpaksa berusaha ke sana kemari, sehingga orang tidak percaya bahawa Prof akan boleh pergi lebih jauh, tetapi atas kedegilan kedegilan itu Prof terus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Tak, akhirnya terbukti. Itu kisah di Bido. Tapi bagusnya kita, kepayahan hidup itu menjadikan kita manusia yang bersedia menerima apa-apa dugaan pun di dalam dunia ni. Dan tak mudah kecewa. Setuju. Sebab kita dah lalui.
apa lagi yang lebih berat daripada itu melainkan kematian. Selain daripada itu tak. Jadi menjadikan kita insan yang humble. Tak ada duit dalam poket, ada RM1 pun kita rasa kita kaya. Tenang. Masih ada duit. Ketenangan tu. Macam sekarang pun kalau dah saya tak ada duit sangat kata. Minta maaf saya ada RM1 je ni. Tak dapat dah nak apa benda itu macam tu. Tapi tak terasa bahawa itu satu masalah besar kalau tak ada cukup duit. Sebab kita tahu Allah ada. Ya. Kerana hanya jalani saja. Ya, Allah akan cari dan tunjukkan jalan tu. InsyaAllah. That's how you pilih. Cuma ada pengorbanan perlu dilunaskan dahulu. Dilunaskan. Kan? Kisah di Bido. Ya. Sehinggalah tahun 1969. 69. Sebelum Prof melangkah ke Universiti. Itulah kisahnya tadi. Ya. Ya. Panjang ceritanya tapi saya rasa sangat sikap tu. Ya, berbaloi untuk ruangan ini yang dapat kita kongsikan dengan semua viewers di luar ya. Mudah-mudahan ialah bila Prof sebut tentang perik dan jerih pengorbanan beliau untuk menjadi seorang ataupun figura Profesor Dr. Asia hari ini ya. Wahai kawan-kawan dan adik-adik, apalah sangat ya dengan penceritaan kita hari ini, ujian-ujian dan cabaran. Maklumlah Tuan Haji, sekarang ini orang kata Prof, zaman-zaman depression, anxiety, panic attack. Mereka diduga dengan hal-hal yang mungkin kecil pada saya tapi mungkin besar kepada yang menanggung. Tetapi cerita dan latar belakang Prof, yang kita nampak tadi bahawa suasana mungkin berbeza. Zaman Prof, zaman saya mungkin dan zaman sekarang. Tetapi itulah dianya, di mana kita masih lagi perlukan ketabahan, perlukan sikap yang tak mau mudah mengalah dan sebagainya. Prof itulah rupanya. Itulah dianya. Di kampung Jeram Mengkuang, terus ke Teluk Ensin, akhirnya ke Bangi, UKM Bangi. Ketika itu ada tak mendengar-dengar program radio sehingga boleh menjadikan satu hari nanti aku nak juga jadi orang radio kan? Pasal bakat dan minat tu ada. Pasal apa tau? Ada. Itulah. Dia dalam jerih perih dia tu. Bila yang sempat dia nak teringatkan minat dia tu tadi dekat drama. Menyanyi. Ya, teater lagi. Teater. Primadona sekolah. Wartawan dah tulis cerita dah. Dah keluar satu walaupun melayar. Cerita yang mungkin bukan kisah sisi yang lain. Tapi Prof. Sempat tu Prof. Okey. Yes, kata tadi memang hati dia dah ada dalam jiwa tu. Udah ada dalam darah tu, memang dah ada benda tu kan. Keturunan kan. Jadi kira rumah-rumah tu tak ada lah radio. Di mana lah ada, miskin. Mesti ada satu kampung tu. Tapi satu ada radio. Cikgu kat kampung tu ada lah radio. Jadi kerja rumah tu nangut aja, menangut tau. Nangut dekat tangga cikgu, rumah cikgu tu setiap kali dengar radio dengar. Tumpah dengar. Bila hilang aja daripada rumah tu, dia tahulah cari di mana ni saya berada dekat tangga rumah cikgu tu cikgu bujang. Jadi tak ada siapa kat rumah tu, pintu selalu tutup. Tapi radio dia kuat, kita dengarlah radio tu. Jadi membayangkan diri sebagai seorang bintang radio. Membayangkan diri sebagai seorang pelakon drama radio. Membayangkan diri sebagai juruhebah. Dan kita kenal nama-nama seperti Salim Baci. Ingat nama semualah wajahnya, wajah Ahmad dengan Zahra Zabbarnya dengan segala, kenal semualah tu, dalam tu semua dah ada dalam indana tu. Lepas itu bila orang menyanyi, kita pun melalak lah menyanyi dekat situ, seperti kat radio. Pada suatu hari nak tunjuk siapalah nak tunjukkan kita ni menyanyi ni. Kita ni pandai menyanyi. Kat siapa aku nak buat show ni? Dengan siapalah aku nak tunjuk yang aku ni pandai menyanyi. Jadi diri dekat tepi jalan raya. Ada semak. Jadi duduk kat belakang semak tu. Menyanyi sekuat hati. Supaya orang dengar, orang lalu lalang dengar. Sampai ke tahap itu. Dia kan akhir dia ada je tau.
Dia dekat dalam lalang-lalang tu. Bila orang tu datang, kita cari, kita pun tunduk. Tunduk pula Asyik. Lagu apa Prof kalau ingat waktu itu? Lagu apa kalau Prof masih ingat yang dijerit, yang dilaung? Bunga ros. Lagu Nona Asia lah kan antaranya tu kan. Bunga ros. Ros pun belum. Anyway, so jadi sejak itu. Sejak itu, lepas tu bila pindah ke rumah kak baru, rumah yang setelah ayah tak ada, macam tu nampak bintang menyanyi tentang bintang, kita reka lagu bintang, nampak bulan, kita reka lagu bulan, kita cipta lagu sendiri, melalak sorang-sorang, rumah kita jauh daripada orang. That's how it started. And dah pasanglah niat tidak akan menjadi apa-apa kecuali akan menjadi juruhebah radio. Saya akan berlakon juga dekat radio, saya akan menyanyi. Tak macam mana, itulah pasang niat tu. Masa kita ni memang menulis sajak daripada sekolah rendah lagi dah menulis sajak dah. Berjinak-jinak dah. Jadi masa form 4, form 3, form 4. Jadi sajak kita memang dah keluar dah dalam surat khabar, dalam majalah masa kita sekolah menengah lagi kan. Jadi entah macam mana orang dekat radio Singapura masa tu, orang siapa lagi dah, ambil sajak kita tu, dia hantar surat mengatakan sajak saudari sudah terpilih untuk dijadikan skrip drama. Siapa yang milih tu? Bintang Pujaanku. Siapa? Salim Bacik. Pelakon hebat pada waktu itu yang suaranya yang suaranya sama kata getar dekat dalam suaranya dari dalam tu sangat garau. Surat daripada Salim Bacik you terima pada waktu tu. Kelas. Dan drama sajak kita telah dijadikan drama you. Ya Allah, betul besar rasa. Sajak Prof diolah dijadikan skrip drama. Masa keluar mendengar. Seronok tau. Jadi yakin benar lah nak kerja dengan lagilah. Dah dekat benar dah ni. Dah rasa aura dia dah sampai. Dah sampai benar. Bila masuk universiti, ada demo datang macam Cik Mat Noor datang lah ni nak interview, kita pun ngending-ngending lah dekat demo tu. Ngending-ngending dekat demo tu, busy kan, menyibukkan diri. Interview untuk? Tak kisahlah untuk sesiapa mereka orang datang. UKM kan baru buka. Atau ramailah orang media ni datang untuk buat coverage dekat UKM tu. Jadi kita pun nyebuk lah dengan orang-orang media ni. Sebab minat dah ada ke situ kan. That's how it started. Jadi there's no turning back. Kita lah ni sibuk dengan Instagram, social media, TikTok. Ketika itu Prof dah seolah-olah macam tu lah memperagakan bakat di kalangan orang kampung. Dia tu suat khabar. Main suat khabar, tak payah social media. Ketika itu lagi dah mula dah. Jadi beralihlah tadi ke semasa di UKM, berapat-rapat dengan orang media dan mulalah minat tadi tu dah mula hampir dah dengan RTM ya. Ya. RTM di hatiku. RTM di hati. Takkan keluar daripada badan. Masa tu dah pasang cita-cita lah. Memang kalau boleh aku nak sampai juga dekat Angkasa Puri ni nanti. Sehingga apabila saya keluar, muda kami ni, orang UKM ni, 4 tahun lah jauh. Kami ni, semua orang nak test kami dan nak uji kami. Kami ni pelajar sulung. Saya pelajar sulung UKM dengan beberapa 193 sampai kawan. You consider pioneer batch lah Prof? Pioneer. Jadi ramai lah orang nak test kami ni. Pertamanya, universiti pertama menggunakan bahasa Melayu. Layak ke orang ni, pelajar daripada UKM ini, bekerja? Yang tugasnya besar-besar dan sebagainya. Jadi macam-macam lah tawaran. Jadi pegawai itu, jadi pengarah itu, jadi orang besar itu, jadi macam-macam tawaran lah kami terima untuk bekerja. Semuanya saya tolak.
Kerja RTM juga. Oh, memang menunggu di RTM. Dari RTM lah. Cik Mat dah cakap dah masa tu. Cik Mat dah kata sebab dah selalu dah berlakon drama dah masa universiti lagi dah berlakon drama dekat radio apa semua, dah buat skrip dah apa semuanya tu, skrip drama apa semuanya. Jadi Cik Mat kata lepas ni lepas habis esok datang nanti kerja dekat RTM. Hai, senang je lah. Dah ada Cik Mat yang tiket. Prof maksudkan tu adalah salah seorang pegawai di Ketua Bahagian Pembangunan dan Pertanian radio ketika Cik itu. Mat Muhammad Nur. Betul. Suami kepada Aisyah Aisyah apa? Aisyah, dia panggil Aisyah Muhammad Nur juga. Betul. Dia gunakan nama suami dia. Jadi aku suka risau apa benda. Lepas tu pergi jumpa Cik Mat. Itu yang funny cerita masa tu pula masuk tu. Seperti biasalah, kasut slipper atau kasut sneakers, seluar jeans atau seluar biasa, dan t-shirt. Itulah pakaian I. Jadi bila suruh masuk RTM tu, I pun pergilah dengan rupa itu jumpa Cik Mat Nur. Dah heboh dah masa itu. Yang orang yang ada degree yang masuk masa itu ialah Insun Arifin. Insun Mustafa. Dia kata Insun Arifin dah, dia punya ni kan husband dia. Jadi ada seorang lagi dia kata yang ada graduate ni nak masuk ni, dia kata ada degree nak masuk. Jadi dia kata siapalah agaknya kan. Jadi masa tu arwah Zahesra masuk sekali. Dia datang dengan penuh bergaya. Dengan kasut tumit tinggi, dengan pakaian yang cantik, dengan kain sempit, nampak outstanding lah. Wah, itu yang datang yang graduate universiti tu ya. Kan? Tengok asal Sarji, rupa macam mana? Kalau ingat lagi waktu itu. Okay. So dia kata, ya Allah, engkau yang ni bukan yang tu, dia kata. Orang lain. Kita apa itulah dengan pakaian apa itu. Macam tu, whatever. Just love the job, love the apa, kita suka menghasilkan karyanya. Di tahun 1974 selesai apa degree di U. Tapi masih lagi belajar kan masa tu? Dah habis selesai lah. Belum sempat ambil degree lagi pun dah masuk. Memang dah ada offer. Part time full time masa tu. Jadi Syah, kita dah panjang lebar. Mendengar kisah Prof dari kampung dan mula berhijrah ke Kuala Lumpur, ke UKM, dan mulalah nak meneruskan cita-cita di RTM. Dan khabarnya Prof juga pernah bila bertugas di RTM sebagai penerbit dan sebagainya, cuba nak menerapkan satu perubahan ya. Ketika itu nanti kita akan tengok sejauh mana keberkesanan dan kejayaan beliau. Adakah usahanya itu disenangi ataupun diterima ataupun ada suara-suara yang negatif. Jadi teruskan bersama Wadah PVRTM bersama Profesor Dr. Asiah Sarji. Ada je lah. Ada aja. Tunggu selepas ini. Zazmi Zain, Zaz, Wadah PVRTM. ada aja. Memang banyak ada-adanya.